Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina ali washabi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya ucapkan selamat menyaksikan dan selamat mendengar sebuah program dan satu segmen baru di sempena dengan musim haji. Walaupun orang ada mungkin ada yang tengah mendengar time tu di Cats AM Crew, kena si Datuk dah bercerita hal musim haji. Walaupun kita rasa macam biasanya musim haji tu masih lama, kan kita dalam mood Syawal. Jadi itu adalah satu program istimewa yang kita adakan khas untuk semua pendengar-pendengar Cats FM yang berada di Sarawak, terutama sekali sidak jemaah-jemaah haji yang dijemput Allah sebagai duyufur rahman ataupun tetamu Allah. Jadi hari itu kita orang sedang mendengarkan sebuah segmen baru ataupun satu program baru bersempena dengan musim haji yang kami orang gelar sebagai Duyufur Rahman, dan bersama-sama dengan saya kita ada Ketua Pemasaran Tabung Haji Negeri Sarawak iaitu Tuan Haji Madihi Mahdan. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Belum terlambat untuk saya Madah. Selamat Hari Raya Haji. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga untuk Faz dan semua. Kita beraya di sini tuan untuk saya beraya di dua kampung lah. Okey. Raya pertamanya di Sibu. Okey. Dan raya keduanya di Semerahan lah, kampung saya sendiri. Dua-dua sama dengan saya. Ya. Tahu Sibu juga. Sibu sini je. Sibu di Kampung Bahagia Jaya Teku. Oh, saya di Jeriah depan hospital. Nah, sama sih jauh lah ya. Mun ikut-ikutkan mun cek-cek tu takut cousin kita tu. Subhanallah. Okey, Ji, sebenarnya kita dah madahkan sidak semua pendengar yang itu adalah sebuah segmen yang kita panggil sebagai Duyufur Rahman. Jadi pastinya kita nak berkongsikan dengan semua pendengar. Duyufur Rahman tu adalah sebuah omadah apa dalam bahasa yang sebenarnya ianya bermaksud tetamu Allah. Dan dalam satu hadis Nabi, Nabi memanggil sidak tu adalah wafdun, sebagai duta dan utusan yang terhormat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang-orang yang mengerjakan haji dan orang-orang yang mengerjakan umrah merupakan duta-duta Allah. Maka jika mereka memohon kepadanya, pastilah dikabulkannya, dan jika mereka mohon ampun, pastilah diampuninya. Hadis riwayat Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Baik, seperti yang kita tahu Ji, penerbangan pertama walaupun Ramadan tu adalah bulan Syawal. Mesti orang tertanya, bila sebenarnya penerbangan pertama ataupun keberangkatan pergi first team yang akan berangkat daripada Malaysia ke Tanah Suci? Okay. Untuk makluman semua pendengar bahawa penerbangan pertama daripada seluruh dunia tu yang sampai di Tanah Suci telah diaturkan oleh Kerajaan Arab Saudi, penerbangan masuknya adalah pada 1 Zulkaidah. 1 Zulkaidah. Itu pun melibatkan jemaah haji kita di Malaysia, itu pada 28 Mei. 28 April. 28 April. Perak akan masuk setidaknya ke Arab Saudi. Dan untuk jemaah haji Sarawak, kita dah aturkan penerbangan mereka untuk penerbangan pertamanya pada 9 Mei 2025. 9 Mei 2025. Untuk penerbangan pertama. Penerbangan pertama. Jadi adakah kita akan terus ke Sinun ataupun yang akan transit di KL je? Okey, untuk jemaah haji Sarawak tu kita menggunakan feeder flight, di mana setidaknya akan menaiki penerbangan daripada Kuching ke KL dulu. Okey. Di Siak kelak setidaknya akan transit sekejap untuk melalui proses dokumentasi bersama dengan pihak immigration, dan akan menaiki penerbangan yang lebih besar bersama dengan jemaah haji daripada negeri lain untuk terus ke Jeddah. Terus ke Madinah. Okey, maksudnya terus ke Madinah. Ke Madinah. Untuk penerbangan awalnya akan masuk Madinah, dan fasa kedua dalam penerbangan tu akan masuk ke Mekah. Okey, baik. Jadi ia adalah di antara penerbangan sedikit jadual lah yang kita boleh kongsikan berkenaan dengan penerbangan awal dan sebagainya. Tabung Haji Negeri Sarawak dah bersedia untuk memberikan sedikit info ataupun khusus. Jadi saya dipahamkan khususnya dipanggil KAH, tahu tak? Khusus asas ibadah haji nak. Ya, kita khusus asas haji. Khusus asas haji. Kita ada KAH, kita ada KEH, kita ada KPH. Itu singkatannya lah. Singkatannya lah. Pakai senang orang nak ingat. Jadi Ji, bolehkah Haji Madah dengan semua pendengar jenis-jenis khusus yang perlu dihadiri oleh bakal-bakal haji itu sebelum berangkat menunaikan ibadah haji? Ya, baik Faz. Sebagai seorang tetamu Duyufur Rahman yang akan pergi menunaikan ibadah haji, kita memerlukan persediaan dari sudut ilmu lah. Pertamanya kena ada ilmu ibadah berkaitan dengan haji, kita ada ilmu berkaitan dengan kesihatan dan sebagainya. Dan tanggungjawab ini dimainkan peranan oleh kami di Lembaga Tabung Haji, di mana setiap jemaah haji yang akan pergi menunaikan haji pada tahun semasa kami orang akan beri khusus untuk pemantapan supaya setidaknya pergi ke Mekah kelak, ke Tanah Suci kelak, setidaknya ada ilmu berkaitan dengan ibadah haji. Sebab ibadah haji tu bukannya kita pula hari-hari Faz. Betul. Macam solat, macam puasa kan. Haji tu kita buat
sekali seumur hidup, ada orang buat sekali seumur hidup je. Jadi banyak perkara-perkara yang perlunya ulang kaji balik lah. Mungkinnya dah pernah baca ataupun mungkinnya pernah belajar sewaktunya di sekolah mari. Tetapi bila nak pergi haji dalam situasi sebenarnya pemantapan ilmu yang kena ada supaya kita dapat melahirkan jemaah haji yang bila baliknya kelaknya balik dengan haji yang mabrur, Fas. Jadi untuk tujuan tu di tabung haji kita melaksanakan beberapa siri kursus lah. Ada banyak kursus sebenarnya. Antaranya kita melaksanakan kursus asas haji. Kursus asas haji tu kita buat pada setiap tahun. Kita buka kepada semua orang Islam yang berminat untuk belajar berkenaan dengan ibadah haji. Yang untuk khusus kepada jemaah haji saja. Terbuka yang belum ada berdaftar pun boleh juga. Sekira umur lah. Yang muda, yang tua, sekira latar belakang, boleh hadir. Tabung haji melaksanakan kursus tu dengan kerjasama masjid-masjid dan Jabatan Agama di Negeri Sarawak tu lah, dengan beberapa lokasi di sekitar Negeri Sarawak. Ada banyak tempat sebenarnya, mungkin kita Google ataupun kita rujuk pada tabung haji, kita boleh tahu sini diadakan kursus asas haji tu. Kursus asas haji tu diadakan sebanyak 13 siri. Yang bersiri-siri sebenarnya. So yang mungkin ambil masa dalam 2 ke 3 bulan untuk jemaah menyelesaikan kursus asas haji tu. Jadinya pergi kepada bahagian yang paling asas dalam ibadah yang pun. Ya, khusus asas haji. Selepas khusus asas haji, apabila jemaah haji ditawarkan surat tawaran untuk pergi haji, yang tu kita adakan satu lagi khusus yang dinamakan sebagai khusus intensif haji. Yang tu untuk jemaah haji yang dah dapat surat tawaran. Di dalam khusus intensif haji tu sesuai dengan namanya lah. Intensif lah sikit berbanding dengan khusus asas haji yang kata orang sampai 13 siri ya. Yang tu diadakan selama 2 hari je. Tujuannya adalah untuk kita recap, kita review balik apa yang dah dibelajar semasa kursus asas haji ya, dan kita mantapkan dalam bentuk sesi dalam kelas lah, bersama dengan pembimbing-pembimbing kita. Yang tu kita akan buat dalam skop yang kecil-kecil, supaya kita dapat fokus kepada jemaah lah, berkaitan dengan ibadah haji. Selepas kursus ibadah intensif haji tu, kita ada satu lagi kursus peringkat akhir yang dinamakan sebagai kursus perdana haji. Biasanya kita akan adakan pada bulan Syawal, beberapa minggu sebelum jemaah haji pergi menunaikan haji. Tu kira macam final stage lah. Final stage. Masa tu setidaknya mesti kata orang dapatkan seberapa banyak pengetahuan dan ilmu ibadah berkaitan dengan haji. Dan kita buat kursus perdana haji tu berbeza dengan kursus asas dan kursus intensif tu. Yang lain sikit. Apa yang lainnya, Fas? Dalam kursus perdana haji tu kita buat secara simulasi. Untuk makluman Fas, bersempena dengan program kita hari tu juga, esoknya kami orang akan melaksanakan kursus perdana haji di bahagian Kuching tu, bertempat di Masjid Jamek Negeri Sarawak, dan kita akan menghimpunkan seramai hampir 700 orang jemaah daripada bahagian Kuching, Semerahan, Serian dan Seri Aman. Di bahagian-bahagian lain pun ada juga. Tapi kita fokus kepada Kuching tu sebab kita menghimpunkan jumlah yang lebih ramai lah berbanding di daerah-daerah lain. Dalam kursus perdana haji tu, kita akan melaksanakan simulasi haji di mana jemaah haji saya dah duduk dengar teori-teori ceramah-ceramah saya dah. Saya dapat tahu yang kali tu ia adalah kali pertama ada simulasi. Ke sebelum-sebelum tu dah ada? Sebenarnya sebelum-sebelum tu dah ada dah. Cuma ada beberapa penambahbaikan lah. Contohnya kita menggunakan bas. Yang tu kita sambung lepas tu. Jangan dibocor rahsia dulu. Kerana saya masih mau tahu, bolehkah jemaah haji nyasip pergi kursus haji? Adakah kenanya mesti pergi kursus haji juga? Pergi kursus ataupun pergi kursus tu sebenarnya berbalik kepada bakal haji yang pun lah. Tabung haji menyediakan platform untuk jemaah ataupun bakal haji tu belajar berkaitan dengan ibadah haji. Mungkin Yasib pergi kursus dengan tabung haji, mungkin dia pergi kursus sendiri pun boleh. Ataupun mungkin Yasib pergi kursus dengan tabung haji, tapi dia belajar melalui buku-buku yang disediakan oleh tabung haji, ataupun dia belajar daripada YouTube. Jadi maksudnya dekat situ ia bukanlah syarat wajib untuknya sebelum pergi daripada pihak lembaga tabung haji. Ia bukan syarat wajib untuk pergi haji. Mesti dengan tabung haji pun khusus. Asalkannya belajar. Sebelumnya menjadi tetamu Allah supaya tahu dan ada sedikit ilmu lah.
Kita cuma menyediakan tempat untuk mereka mendapatkan ilmu dan terpulang kepada jemaah haji yang pun lagi lah. Okey. Jadi kepada semua jemaah-jemaah haji yang sedang mendengarkan Time Talk, jangan lupa besok je kita untuk Kuching. Kita akan adakan pada 2 hari iaitu 12 dan 13 di Masjid Jami' Kuching. Ya. Bermula jam 1:30 petang. Bermula jam 1:30 petang. Jadi kepada kita semua bakal-bakal haji, tetamu-tamu Allah semua, cek balik kita orang pun jadual ya. Ada sikit kita orang dijemput untuk pergi khusus ibadah haji, khusus perdana je. Khusus perdana haji. Khusus perdana. Tok last stage lah Tok. Last stage. Jadi jangan terlepas lah. Ya, betul. InsyaAllah. Tadinya ada berkelakar berkenaan khusus perdana yang akan diadakan esok di Masjid Jami'. Saya tertarik dengan cerita berkenaan dengan simulasi haji. Boleh sih kita jelaskan mengenai pelaksanaan khusus perdana haji yang makai simulasi Tok Haji. Macam ni sebenarnya. Okey. Baik Fas. Dan buat semua pendengar dan penonton juga. Khusus perdana haji, seperti yang kami sebut tadi lah, peringkat akhir sebelum sidang jemaah haji bertolak ke Tanah Suci, kita memang beri 100% full komitmen untuk memastikan sidangnya faham berkenaan dengan situasi sebenar di Tanah Suci. Dan kebanyakan jemaah haji yang pergi haji, especially daripada Sarawak tu, ada yang si pernah pun pergi ke Tanah Suci. Umrah pun si pernah, haji betah lagi lah, mungkin first time baginya. Jadi nak memberi gambaran kepada sidangnya tu mungkin agak susah. Faham? Especially dalam kursus asas haji ya. Ustaz banyak bercerita. Bercerita, tayangkan gambar, tayangkan video untuk bagi faham. Kursus intensif pun begitu. Banyak kepada teori, bercakap dan memberi pemahaman berkaitan dengan wajib haji, rukun haji dan sebagainya. Kadang ada setengah orang tu yang kena kita beri secara visual supayanya nampak dan dapat faham lebih cepat berkenaan dengan sesuatu perkara yang baru bagi dirinya lah. Jadi dalam kursus perdana haji tu kita laksanakan satu simulasi yang kata orang tu kita ambil pendekatan yang hampir sama dengan pergerakan semasa operasi masyair di Tanah Suci, iaitu bermula pada 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah esoknya sidangnya nak berwukuf di Arafah. Itu adalah kemuncak haji. So kita bawa gambaran tu sebenar di Masjid Jami' Negeri besok. Sebab kita nak ambil pendekatan supaya jemaah haji tahu bahawa haji tu bermula pada 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Esoknya adalah hari wukuf. Bermula pada hari tu 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itulah hari kemuncak hajinya. Jadi pendekatan yang kita ambil, besoknya sewaktu di Masjid Jami' Negeri, kita buat simulasi di mana jemaah haji kita akan himpunkan dalam susunan maktab 81, maktab 82, 83 dengan berihram. Itu kita memang full dress rehearsal lah. Maktab yang adalah kediamannya lah. Maktab ia adalah kediamannya di Mekah. Kita ambil situasi di Mekah. Kita pindahkan situasi yang di Masjid Jami'. Sidangnya akan berkumpul dalam maktab, berpakaian ihram, memberi gambaran bahawa sidangnya nak bertolak ke Arafah pada 8 hari bulan Zulhijjah ya. Sidangnya nak bertolak ke Arafah. Jadi kita himpunkan dan kita bawa sidangnya menggunakan bas. So kita dah siapkan lokasi sebagai venue-venue untuk Arafah, Musdalifah dan juga Mina. Untuk pergerakan bas tu kita nak memberi kefahaman kepada jemaah haji bahawa pergerakan pada hari 8 Zulhijjah ya memang fully menggunakan bas. Dan sidang kena faham, sidangnya akan berhadapan dengan satu situasi di mana hampir 2.5 juta jemaah haji akan bergerak dalam masa yang serentak. Akan bergerak dalam masa yang, so bayangkanlah bila berpuluh ribu bas bergerak, so cabarannya agak mencabar juga lah kepada pihak pengurusan dan kepada pihak jemaah haji. Jadi yang kena faham, sidangnya akan ada satu situasi terpaksa menunggu, terpaksa beratur, terpaksa masuk dalam bas dalam suasana yang padat dan terpaksa berada dalam situasi bas yang bergerak dengan perlahan. Untuk makluman kita, antara Mekah dan Arafah yang masih jauh je sebenarnya. Tetapi perjalanannya akan membawa kepada jarak masa yang mungkin mengambil sampai ke 2-3 jam. Jadi fahamkan jaraknya hanya 22 km. 22 km betul. Tapi membawa kepada 2-3 jam yang mungkin satu cabaran kepada jemaah haji lah apabila sidangnya first time melalui situasi ya. Jadi perkara dan perkataan berkaitan dengan sabar yang amat penting kepada jemaah haji sendiri. Itulah situasi yang sidangnya akan lalui apabila masuk musim haji. Jadi simulasinya akan bermula daripada Masjid Jami' ya sebagai Mekah. Dan naik bas menuju ke Arafah untuk wukuf. Arafah ya di sini yang dijadikan Arafah ya Tek. Pada tahun tu kita ngambil lokasi Masjid Jami' sebagai center untuk kita melaksanakan KPH tu lah, khusus perdana haji tu, dan kita cari venue di sekitar masjid tu lah. Untuk kita jadikan sebagai set lokasi untuk Arafah, Muzdalifah dan Mina. So kita jadikan sekolah tahfiz
hikmah Okey. sebagai set untuk Arafah. Arafah. Jadi tidak akan berwukuf di siap. Maksudnya Ya, betul. pergerakan yang pertama yang akan bergerak pukul berapa je? Okey, kita jangkakan pergerakan pertama jemaah haji itu akan bermula pada pukul 10 malam. 10 malam. 10 malam. Okey. Lebih sesuai malam lah sebab cuaca pun mungkin lebih sejuk. Supaya orang Madah apa, ia adalah pengalaman yang dapat dirasai masa di sini juga. Ya. Okey. Dan kebanyakan pergerakan sidaknya sewaktu Arafah, Muzdalifah, Mina pun berlaku pada waktu malam. Faham. Okey, apabila bergerak daripada Mekah ke Muzdalifah untuk Mekah ke Arafah untuk simulasi haji ya, dalam kursus perdana haji, jemaah haji akan dibawa menggunakan bas secara serentak. Baik. Seramai 700 orang ni Okey. melalui perjalanan di sekitar Masjid Jami' lah. Okey. Kita nak pastikan bahawa jemaah haji merasai suasana jemaah haji berjalan. Di dalam basnya kita minta supaya jemaah haji untuk bertalbiah. Faham. So dapatlah vibe. Vibe hajinya ada di Syah. Bergerak ke Syah lebih kurang dalam beberapa minit, dalam 15 ke 30 minit perjalanan, setidaknya akan sampai di Arafah itu. Baik. Dan di Arafah yang setidaknya akan dikumpulkan dalam kemah, dan dalam kemah yang setidaknya akan melaksanakan ibadah seperti di Arafah lah. Tapi kita fokus kepada beberapa perkara penting di Arafah lah. Contohnya ada khutbah Arafah. Baik. Lepas kita ada doa, kita ada taklimat dan ibadah-ibadah lain yang diminta oleh pembimbing untuk jemaah laksanakan. Dan sebaiknya di Arafah ya adalah tempat yang paling penting untuk setidaknya melaksanakan ibadah haji. So kita beritahu tolak Arafah, apa yang akan berlaku di Arafah dan apa yang wajib setidaknya buat di Arafah. Dan pastikan bahawa Arafah itu adalah rukun haji setidaknya, untuk part yang paling penting. So jemaah haji diberi pengalamannya. Dia akan mabit ataupun bermalam di Arafah. Berada di Arafah kalau kita esok di Masjid Jami' esoknya kita akan buat dalam 30 minit macam ni lah. Faham. Untuk merasai suasana. Dan kita akan letakkan setidaknya dalam kemah, duduk bersama-sama, baring bersama-sama. Yang memberi gambaran terus. Memberi gambaran terus. Baik, faham. Dalam suasana setidaknya ihram. Dan selepas wukuf ya, kita akan bergerak ke Muzdalifah. Kita akan bergerak ke Muzdalifah. Okey, untuk Muzdalifah kita dah setkan lokasinya di Sekolah Matahari sebelah Hejaz. Sekolah Matahari. Sekolah Matahari. So keluar daripada Arafah, setidaknya akan masuk ke Muzdalifah. Dan Muzdalifah tu pun satu part penting dalam ibadah haji, di mana jemaah haji akan berkumpul di Syah lah. Kita akan himpunkan jemaah haji yang duduk tanpa kemah, yang untuk tanpa kemah. Okey. Beratapkan langit pada tengah malam. Kita nak ambil waktu afdal untuk berwukuf, untuk bermabit di Muzdalifah. Muzdalifah, okey. Daripada 1/3 malam. So selesai melepasi waktu tengah malam, jemaah haji berada di Muzdalifah, kita akan baknya ke Mina. Naik bas lagi. Okey. Pergi ke Mina yang kita setkan lokasinya di Masjid Jami' dan setidaknya akan masuk dalam kemah. Kita dah sediakan kemah untuk jemaah, jadi jemaah akan duduk di dalam kemah dan menunggu untuk waktu melontar. Okey, ya adalah untuk melontar untuk di Mina ibadah yang seterusnya dalam ibadah haji lah. Selesai wukuf di Arafah, setidaknya akan bermabit di Muzdalifah. Lepasnya bergerak ke Mina untuk melaksanakan ibadah lontaran. Faham. So setidaknya akan diimbak ke Mina dan akan dibawa untuk melontar 3 jamrah untuk hari 10, 11, 12 dan 13. 11 dan 12 dan 13. Kita nak beri pengalaman kepada jemaah haji melontar Jamratul Ula, Sugra, Kubra berulang-alik untuk ketiga-tiga hari berkenaan. Kiranya tu memberi gambaran yang apa yang akan berlaku di Sinun. Betul. Yang jemaah haji akan lakukan. Betul. So, saya suka seperti Haji Madah. Kadang-kadang jemaah-jemaah haji ataupun sesiapa aja di dalam dunia tu perlu ada satu sesi visual. Yang tu bukan visual lagi, tu dah praktikal. Ianya amat that's why lah Kitab Madah tadi sesuai untuk jemaah-jemaah haji faham supaya sebab benda tu adalah sebuah praktikal yang boleh difahami dengan mudah. Betul. Jadi selepas kita wukuf ataupun selepas kita di Mina ya Haji, saya pasti lepasnya akan diimbak ke Mekah kembali untuk tawaf haji. Jadi apa lagi proses-proses malamnya untuk yang akan dipolah sebenarnya? Okey. Berkaitan dengan simulasi dan sesi praktikal yang kita buat untuk khusus perdana haji semua ibadah berkaitan dengan rukun haji, wajib haji kita akan laksanakan pada malamnya. Contohnya pada awal jadi kita dah minta jemaah haji untuk melaksanakan sesi simulasi rukun yang pertama iaitu berniat, memakai ihram dan sebagainya. Lepasnya kita ambak setidaknya untuk berwukuf di Arafah, rukun yang kedua. Dan apabila selesai setidaknya melaksanakan wajib-wajib haji yang lain yang Muzdalifah, melontar jamrah dan sebagainya.
kita dijangka akan berakhir pada pukul 2 pagi. Okey. Pada malam khusus lah. Kita beri peluang sebenarnya untuk rehat. Dan situasi yang sama juga berlaku di Tanah Suci pula. Apabila selesai melontar, maknanya selesailah ibadah setidaknya di Masyair, di Mina. So kita akan minta jemaah haji untuk berehat dan kita akan bawa balik setidaknya ke Mekah menggunakan bas. So pada malam sesi khusus di Masjid Jami' tu kelak, selesai melontar, kita akan minta setidaknya untuk berehat. Dan pada pagi ya kelak, selepas selesai subuh, setidaknya kita akan embak untuk melaksanakan rukun haji yang seterusnya, itu melaksanakan ibadah tawaf haji. Tawaf haji. Maafkan saya potong. Berkenaan dengan balik ke berehat di Mekah ataupun di Masjid Jami' ya. Mereka sidak memang akan bermalam di sini. Sidaknya akan bermalam di dalam kemah malam ya. Malam tadi saya dalam malam. Ya. Oh, jadi maksudnya memang simulasi kali itu memang sidak memang akan bermalam tu. Ya, betul. Di dalam khusus ya. Ya, kita pun kelak pada akhir rancangan tu kelak saya minta jemaah untuk buat beberapa persediaan lah, termasuk kalau boleh bermalam di Masjid Jami' pada malamnya. Okey, jadi pada pagi ya akan ada satu simulasi untuk tawaf haji. Ya, betul. Kita akan tawaf Kaabah. Ya, betul. Jadi ada replika dah disediakan semua je? Ada. Nak memberi gambaran kepada jemaah haji tu memang kita kena sediakan set yang sebenarnya lah. So untuk khusus perdana haji tu kelak, apabila setiap jemaah hendak melaksanakan simulasi tawaf dan sa'i haji ya, kita di tabung haji dah sediakan satu set replika Kaabah lah. Okey. Kita bawa Kaabah ya ke Masjid Jami'. Dan kita sediakan satu lokasi untuk jemaah melaksanakan sesi simulasi sa'i haji. Baik. Sebenarnya akan bergerak selepas selesai tawaf haji 7 keliling Kaabah ya. Setidaknya akan melaksanakan ibadah. Akan melaksanakan ibadah yang seterusnya lah. So maksudnya di Siatik untuk Safa dan Marwah, Bukit Safa Marwah semua dah ada disediakan. Semua dah ada disediakan. Adalah bukit yang dibolah juga. Bukit sampai Malaysia lah. Cuma nak memberi gambaran bahawa Masjid Haram situasinya macam ni lah. Ada Kaabah, ada kawasan sa'i. Alhamdulillah. Kita akan sediakan set lampu hijau siapa yang pernah pergi umrah ya. Betul, ni ada lampu hijau melaksanakan umrah ada lampu hijau. So kita minta jemaah haji untuk berlari-lari anak dan sebagainya. Satu soalan saya Ji, apabila kita mula simulasi tu je, pun hujan gini je. Okey. Kita akan sediakan satu plan B lah. Kena ada dengan plan B, plan C dan sebagainya. Sebab kita jangkakan kemungkinan akan berlaku hujan sebab kita laksanakan program tu di kawasan outdoor. Alright. Di Masjid Jami' kita dah berbincang dengan pihak pengurusan masjid, andai berlaku cuaca yang tidak mengizinkan. Jadi maknanya pada malam ya, sebab pergerakannya banyak menggunakan bas dan sebagainya. Jika cuaca masih lagi kata orang boleh kita anggap macam sesuai untuk kita melaksanakan simulasi, hujan rintik-rintik sebenarnya kita teruskan juga. Baik. Sebab kita bergerak menggunakan bas dan apabila sampai di Arafah ya kelak setidaknya akan masuk dalam kemah dan sebagainya, mungkin masih sesuai untuk kita laksanakan simulasi. Dan waktu melontar ya pun kelak cuaca masih okey, kita akan gunakan payung dan sebagainya. Tetapi kalau cuacanya hujan lebat dan tidak mengizinkan untuk jemaah dan sebagainya, ya betul, kita akan buat simulasi di dalam masjid sahaja. Kita akan beri kefahaman dalam bentuk tayangan video, untuklah suasana situasi sebenar jemaah haji. Kita akan gunakan masa yang ada untuk memberi kefahaman kepada jemaah haji untuk lebih faham lagi lah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah izinkan benda-benda baik, mudah-mudahan insyaAllah dipermudahkan betul ya. InsyaAllah. Seperti yang kita cerita tadi berkenaan dengan simulasi Ji, pasal keberangkatan pertama dan sebagainya. Apa pesanan dan nasihat kita Ji kepada semua jemaah-jemaah haji ataupun tetamu Allah tu sebelum sidak menghadiri khusus dan sebelum sidak pergi menunaikan ibadah haji? Silakan. Okey, kita mungkin lebih fokus kepada keperluan dan persediaan sedianya untuk pergi khusus esok hari lah. Baik. Sebab sidangnya setidaknya perlu bermalam di Masjid Jami', jadi kena ada beberapa persediaan lah. Terutamanya yang datang daripada jauh Fas. Yang paling jauh datangnya daripada Seriaman. So mungkin maklumat tu boleh sampai kepada sidangnya dan boleh membuat persediaan dengan lebih awal. Okey, untuk peserta-peserta yang akan hadir pada khusus esok hari, pihak tabung haji telah mewawarkan dan sekali lagi saya memaklumkan bahawa sidangnya perlu hadir dengan membawa barang-barang keperluan seperti yang telah diminta lah. Antaranya apabila sampai di masjid kelak sidangnya akan diminta untuk menukar pakaian. Baik. Kita akan terus memakai pakaian ihram. Pada pukul 1:30 petang ya, sebaik saja sidangnya hadir untuk melapor diri. Daripada petangnya sampai ke malamnya memang memakai ihram lah, sehingga sidangnya tahallul selesai saja melontar ya.
Okey, selain daripada ya, tabung haji juga telah menyediakan beg beroda. Beg beroda tu dah diserah kepada jemaah haji dah 2 minggu lepas di pejabat masing-masing. Jadi bila jemaah nak datang khusus besok, sila bawa beg beroda ya. Perlu bawa beg ya? Perlu bawa beg ya. Baik. Sebab apabila berlaku situasi pergerakan masyair lah, beg ialah yang nak embak oleh jemaah. So beg ialah sebagai teman setidaknya yang akan menjadi barang, tempat untuk menyimpan barang keperluan, tempat untuk setidaknya jadikan bantal, tempat untuk setidaknya bawa lah keperluan lain lah. Sebab kita apabila operasi masyair tu, pergerakan Muzdalifah, Arafah, Mina tu, kita minta jemaah untuk bawa beg yang terlalu banyak atas faktor keselamatan, pergerakan dan sebagainya. Jadi untuk memudahkan perjalanan, beg itulah, beg ialah yang akan jadi teman baik setidaknya lah untuk pergerakan kelak. Baik. Jadi beg ya kena bak, dan beg ya mesti salah saya nya banyak nya pun pesen color ya banyak yang sama. Okey. Jadi untuk mengelakkan saruk kelak, di siap ada nama, tulis nama kita siap-siap di siap. Baik. Kalau ada tag bagasi, buat tag bagasi. Mustahil orang Sarawak tu setidaknya famous ngikat rebin tu. Ikat dengan tali, ikat dengan kain. Ikat dengan kain merah. Pesan kain. Pun sama keluarga laki bini ya, ikat rebin yang sama, kain yang sama untuk mengelakkan beg yang kelak saruk dengan beg orang lain. Tapi lebih baik nama ya dah di tagging macam yalah lah, supaya yalah kain color semua sama. Color semua sama. Takut keliru juga. Keliru ya. Biasa memang banyaklah tersalah beg tu kelak. Faham. Lagi bagus mendapat ada satu ruang dekat beg ya, tempat untuk kita letak gambar. Engkau gambar kita di tepi beg ya. Okay. Beg yang kena mbak lepasnya juga saya dimaklumkan bahawa jemaah perlu ngembak batu melontar. RM7. RM70. RM70. Sebab setidaknya perlu melontar untuk ke 4 hari ya. So untuk satu hari 21 batu, 7 lontaran untuk setiap jamrah. So standby lebih siapa? Mbak dalam minimum 70 biji anak batu untuk tujuan melontar. Pola uncangnya siap-siap. Mbak ke tempat khusus kelak. Ingatlah 70 batu anak batu. Anak batu, bukan mak batu lah. Takut tidak lain mbak batu lain ya. Allah. Ya kena mbak lah sebab di tempat kelak mungkin jumlah batu ya agak terbatas lah, banyak dan sebagainya. Dan juga mbak lah buku-buku doa yang telah pun diberi oleh tabung haji. Sebab sepanjang kita melaksanakan simulasi kelak, khususnya apabila kita berada dalam situasi menunggu dalam bas ataupun sewaktu kita di Muzdalifah kelak. Di Muzdalifah jemaah haji kita akan letak di tengah padang tanpa kemah, beratapkan langit aja. Masa yang sesuai untuk kita melaksanakan ibadah dengan bacaan doa, zikir, tahmid dan sebagainya. Baiklah buku-buku yang semua yang dah diberi oleh tabung haji ya, ke tempat khusus. Okey, untuk jemaah haji yang akan melapor diri di Masjid Jami' esok hari, kita akan bermula sesi pendaftaran pada pukul 1.30 petang. Masuk ke tempat Masjid Jami' ya, cari sini maktab masing-masing. Baik. Saya percaya bahawa setidaknya dah dimaklumkan kita ada 3 maktab, iaitu maktab 81, maktab 82, maktab 83. So ada kaunter setidaknya untuk sesi pendaftaran. Dan selepasnya kita akan diberi arahan oleh sidap petugas-petugas lah untuk masuk ke dalam kemah dan melaksanakan sesi khusus yang akan diarahkan oleh petugas-petugas. Dan oleh kerana kita melaksanakan ibadah khusus khusus perdana tu di masjid, dalam masjid khususnya lah ada sebahagian sesi yang kita laksanakan dalam masjid. Jika ada peserta yang uzur, kita akan sediakan satu ruang lah di tepi masjid ya. Kita sediakan PA sistem, tayangan video dan sebagainya untuk tidak dapat mengikuti perjalanan khusus ya. Untuk sesi-sesi yang melibatkan ceramah di dalam masjid yang di dalam masjid. Okey, makan minum kita sediakanlah untuk semua peserta. Dan tempat letak kereta di kawasan Masjid Jami' mungkin agak terhad sebab kita dah gunakan sebahagian daripada ruang parking di masjid yang untuk kegunaan kemah. Jadi kita minta jika boleh yang diam dekat-dekat di Kuching tu, minta ahli keluarga untuk hantarlah ke masjid. Dan oleh kerana khusus kita tu bermalam di kemah di kawasan masjid ya, kita minta jemaah haji yang dekat-dekat jangan baliklah. Jangan balik. Kita nak jemaah tu merasa suasana sebenar kita berada di tanah suci sewaktu di masyair ya kelak. Boleh jangan baliklah Jio. Jangan baliklah. Sebab kita bermula khusus ya daripada petang ya sampai ke malam ya. Selesai sesi jamrah ya kelak, melontar jamrah ya kelak, kita minta jemaah untuk berehat dalam masjid. Faham. Ikut aja apa yang pihak petugas yang telah disusun lah. Yang telah disusun.
rasailah suasana kita berkampung di dalam kemah ya. Betul. Sebab bila berada di Sinun kelak, jadi kita dah rasa si kekok lagi. Oh, tok daripada nak tabung haji mari. Memang kita akan berhadapan dengan situasi berbaring dalam kemah, tidur bertemu kaki, bertemu pala, pusing sebelah nampak muka orang, pusing sebelah nampak muka orang. Kita nak jemaah merasai suasana ya. Supaya Sinun kelak kita nak melahirkan jemaah haji yang berdisiplin. InsyaAllah. Jemaah haji Sarawak so far setakat tu insyaAllah alhamdulillah semuanya senang dijaga. Senang dijaga. Alhamdulillah. Apabila kita beri pendedahan awal macam tu, saya dah tahu. Oh, tabung haji dah madah dah kata benda tu. Oh, benda tu memang betul-betul berlaku. Memang benda tu akan berlaku di sini. Memang akan berlaku di sini. Dah ready lah. Memang dah ready. Sebab apa, jemaah haji apabila berada di dalam situasi yang setidaknya si pernah tahu pun, si pernah jangka lah, unexpected lah. Baik. Sebab setidaknya si disalurkan maklumat berkenaan dengan tu. Ataupun si pergi khusus. Ataupun si menerima maklumat yang betul dan sebagainya. Satu tambahan yang saya rasa persediaan yang perlu sedia pula ada daripada segi fizikal dan mental. Mental yang paling penting lah. Betul, Faz. Kerana bak kata kita tadi, perkataan yang kau perlu berkawan di sini adalah sabar. Sabar. Ya, juga adalah perkataan yang kita akan pakai semasa khusus Perdana Haji. Betul je? Ya, betul. Baik, ada apa-apa pesanan yang nak disampaikan je? Okey, mungkin yang terakhir lah. Sebab kita dah sentuh juga berkenaan dengan ibadah. Persediaan ibadah itu penting. Paling penting lah. Dan jangan lupa persediaan kesihatan juga amat penting. Baik. Sebab setiap jemaah haji yang hendak menunaikan ibadah haji pada setiap tahun, kita dah laksanakan sesi pemeriksaan kesihatan. So alhamdulillah saya percaya jemaah haji yang dah pun terpilih untuk pergi haji pada tahun tu dan terpilih untuk pergi khusus esok harinya, semua yang sihat-sihat belaka lah. InsyaAllah. Tapi maklumlah kita tu baru lepas raya, Fas. Betul. Macam-macam makan. Macam-macam makan. Jaga. Jadi ada tempoh kata orang kurang daripada sebulan lagi sebelum nak berangkat tu, kita minta supaya jemaah haji satunya menjaga kesihatan. InsyaAllah. Makan ubat ikut masa seperti yang telah diberi oleh doktor kepada sidaknya. Dan buatlah sesi regangan fizikal. Kata orang tak mesti dapat nak berjoging pagi-pagi ya. Brisk walk. Ataupun sebelum tu kita ke masjid pakai motosikal, kali tu tukar berjalan kaki. Allahumma salli ala sayyidina berjalan kaki Mas. Daripada Cats ke Masjid Jami berapa kilometer itu hari Jumaat. Amunya jauh lah Pak. Agaklah. Allahu sebab lingkungan penginapan jemaah haji daripada penginapan sebenarnya di Mekah ke Masjidil Haram jauh lah. Dalam jarak 1 kilometer lah. 1 kilometer, 1.5 kilometer. So biasakan diri dengan perjalanan yang macam ni lah. Dalam keadaan suasana matahari kalau boleh. Jangan tengah hari matahari atau orang tengah hari petang. Boleh pukul 9, pukul 10 pagi amat bersesuaian lah. Bersesuaian. Sebab yalah takut tengah hari retak kelak, kesihatan si jaga. Kesihatan si dijaga. Okey, ya Jak Ji. Ya Jak. Baik, jadi kepada orang semua kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Madihi, iaitu Ketua Pemasaran Tabung Haji Negeri Sarawak. InsyaAllah Tuan Haji akan bersama-sama lagi dalam episod yang seterusnya. InsyaAllah dalam masa 2-3 minggu lagi lah. Minggu depan kita bersama dengan Ustaz Wakil daripada Lembaga Tabung Haji untuk berkongsikan lagi apa asas-asas ibadah haji yang perlu diikuti ataupun apa lagi panduan-panduan haji yang kita boleh pelajari bersama-sama. Jadi kita boleh sama-sama kongsikan info-informasi itu dan tips tu kepada semua ahli keluarga yang menunaikan ibadah haji pada tahun tu. Apapun, sekali lagi Haji, terima kasih kerana sudi bersama pagi tu. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan ada rezeki untuk bersama-sama lagi. InsyaAllah. Okey, jadi teman-teman semua terus setia bersama dengan Cats FM. Lepas tu kita akan bersama dengan Husna dalam #Cats Music. Cats Raya, Ju Berjarah. Assalamualaikum.